Minta perhatian Pelajar bernama Muhammad Arif dari tingkatan 4 cubaan. Nama aku? Buat apa pulak? Hadir ke sekolah atau tak hari ni? Tapi pelik kok. Aku kena panggil pasal kenapa lah? Mong ni duk serit-serit tunggulah hok. Bilalah nak boboh? Arif? Benda salah saya kali ni cikgu. Macam kala lah. Kalau tak ada salah, cikgu dah panggil pulak mong hari ni. Masalah kenapa ni cikgu mak? Biasalah. Kalau main dengan budak hok ada masalah di seling ni. Oh. Dah morning, buat apa pula pakai topi dalam kolah ni Ni mesti cikgu baru Tengok muka pun tak je nampak. Buat apa cikgu mak? Saya ada salah cakap ke? Jadi, mesti cikgu dah tahu lagi lah hok. Tahu kenapa cikgu? Budak ni tak boleh marah kalau ia pakai topi dalam kolah. Sebab ada kelonggaran untuk ia saja. Memang terima ia dah dalam animasi ni. Ia pakai topi. Kalau cikgu nak marah gok, marah pelukis animasi ni lah. Idea ia. Dan ia lah hok buat peraturan gitu. Gitu pula. Kalau marah pelukis, tak ada hal ke cikgu mak? Kalau cikgu nak tubik sekali ni je dalam animasi ia, terah. Pulak. Berat nanang cikgu kalau main gini. Memang berat pong. Sabarlah dengan nama kolah kita pong. Dah, gana ni cikgu. Kena pandailah main angin dengan pelukis tu. Lagi pong, satu je peraturan pelik hok ia buat. Peraturan lain, beres je. Oh, kalau gitu, saya tutup mata je lah. Bak dia pakai topi yok. Gitu lah lebih kurang. Deh. Tak apa lah. Tak payah cakap pasal topi awak Pulak dah. Mesti cikgu mak ada bisik-bisik kenapa biar je lah. Tapi cikgu mak, bak apa panggil saya gini? Time pergi punang pulak. Malu saya dengan orang lain. Lagi pun, saya pun dah tahu salah saya kenapa. Memang ada salah mung tu. Mu duk serik-serik lah cikgu panggil mu gini. Aduh. Mung ada potes sekolah minggu lepas. Gana cikgu boleh tahu pulak ni? Duk lah. Mana ada cikgu? Nak cakap nipu lagi. Depan mata aku diri tengok muka bak bagus belakang kolah tu. Hari Rabu baru ni. Boleh lagi mu tak boleh mengaku kok? Jeng, cikgu mak diri ho tengok. Aduh. Benda nak jadilah dengan mu ni Arif. Duk berubah-berubah. Suka sangat mu kok kena rotang dengan denda. Dah, mu ngepi poteng hari tu.